Siapa yang follow saya tahu saya memang hantu kek. Dan antara kek yang saya suka selain daripada kek butter, kek gula hangui adalah kek lapis Sarawak. Hanya beza dia kek lapis Sarawak ni, saya tak berani sembarangan. Kadang-kadang setengah orang, warna tu dia bagi kita rasa seriau, punya terang-nerang. Kalau dia hijau tu, dengan color biji kemia, kita pun tengok, aku takutnya. Tetapi saya tengok seller ni, saya kata aku nak try. Saya nak try, saya beli, demi Allah, saya beli nah. Okey, saya beli kerana apa? Dia ada kek matcha. Dia ada kek lapis matcha. Ni hak hijau ni. Saya memang suka matcha selepas kopi. So bila saya tengok tu kita, saya beli kek lapis matcha. So alang-alang dah beli kek lapis matcha, saya kata tak apalah saya try 3 kek. Matcha, lepas tu cheese, saya bukan 3 4 kek sebab dengan red velvet dengan lagi satu masam manis. Order tak menyesal je. Bila tak menyesal, saya pegang satu je konsep. Dia menyesal beli, dia menyesal tak beli. Pasal apa lagi? Bukan tak boleh beli lagi, tetapi hampa tak ada nak dapat masa Raya Haji. So kalau siapa yang plan nak makan masa Raya Haji, order sekarang. Kek lapis ni saya letak kat beg kuning sana. Saya tak sebarangan kek lapis, abang tuan-tuan. Saya kalau tengok, kalau orang main seriau saya ni, nampak tak tadi sampai lagi saya order. Tu dia. Sampai lagi. Nampak tak? Ada lagi 4 lagi. Yang Allah lupa potong. Dia ada ni apa dia weh? Derian weh. Dia ada derian. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Tak nampak lagi. 4 lagi saya order. So, kalau you all tanya saya, sedap tak? Sedap. Seriously. Pasal tu saya share dengan follower saya. Saya beli nah. Saya nak tekankan saya beli. Ni nampak? You all. Nampak tak? Dia macam matcha. Dia berlemak. Dia tak rasa bitter matcha. Salam Latin. Sampai. So kalau you all nak beli sekarang, InsyaAllah you all dapat sebelum Raya Haji. Tanya saya terang kan. Dia punya matcha lemak. Memang sedap. Memang sedap. Okey. Dia punya cheese, Allahu Akbar. Ayat dia tu. Red velvet dia. Macam manis dia, macam ni macam manis lah. Memang sedap. 1 hingga 10. Kek lapis ni saya boleh bagi dia 20. Memang sedap. You pergi beg kuning. Alright? Saya tak beg kuning. You boleh pilih.